Pertama tuan-tuan, saya nak ucap terima kasih kepada semua para penyumbang wakaf-wakaf Al-Quran, wakaf Telaga sempena malam yang ke-20 Ramadan pada tahun ini. Tuan-tuan perempuan sekalian, mungkin sebahagian daripada tuan-tuan perempuan yang terima mesej WhatsApp daripada saya, i'lan berkenaan dengan wakaf Al-Quran, wakaf Telaga ni, mungkin akan ada yang akan tanya, awak yang pulun sangat ni nak dapat wakaf Quran, penting sangat ke? Tuan-tuan perempuan sekalian, saya ingat tahun lepas bila saya bersama Tuan Syekh Yusof dan tim kami turun ke satu tempat nama Kacia. Bila kita sampai di sana tuan-tuan, kita tengok yang mai ni, saya ingat 3-4 ribu orang ada yang mai majlis penyerahan Al-Quran. Kami pada ketika itu bawa Al-Quran ni 1,000 naskah saja untuk diwakafkan kepada masyarakat di situ. Situ Kaca ni tempat pelarian kesan daripada peperangan antara Kristian dan Islam di negara Nigeria. Situ ada 1.2 juta masyarakat Islam di sana. Jadi kami pada masa tu tuan-tuan, saya ingat lagi bila kita tengok mereka berebut Al-Quran sampai ke peringkat ada yang terpaksa balik sahaja. Kita bawa 1,000, yang datang 4,000 orang. Jadi masa tu saya ingat, saya dengan Tuan Syekh Yusof Ahmad, kami kata apa, kita ni sebenarnya malu dah nak minta Quran ni. Tiap-tiap tahun duk minta Quran. Awak orang kata tak ada benda lain ke yang perlu diberikan kepada masyarakat di sana. Jadi bila kami tengok suasana yang ada tu, saya kata kat Tuan Syekh Yusof, tak apalah Tuan Syekh, malu pun malulah. Hak ni kerja kita dalam Yayasan Amal yang barangkali NGO lain tak buat kerja ni. Mereka buat bahagian lain yang juga penting kepada umat Islam. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila tiba musim-musim seperti Ramadan pada kali ini dan tahun-tahun yang berikutnya insya-Allah lagi diperlukan, kami walaupun malu, walaupun segan nak minta Quran kepada tuan-tuan, kami akan cuba jugalah kempen masyarakat untuk menyumbangkan walaupun satu naskah Al-Quran sahaja yang kami akan bawa nanti bila tiba musim haji nanti, musim raya Korban nanti. Kami sendiri yang akan serahkan Al-Quran tersebut pada masyarakat di sana insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan yang dilakukan oleh kita semua insya-Allah, dan kami insya-Allah pihak Yayasan Amal akan sampaikan Al-Quran tersebut kepada umat Islam yang kami tengok sendiri mereka sangat memerlukan Quran.